Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni bersiar kembali. Bila motor kita ada beg tu, tandanya kita nak pergi camping. Hari ni kita berada di pantai. Yang ni adalah Pantai Baging, Kuantan. Tapi bukan kat sini kita nak camping. Bukan kat sini. Kita nak camping dekat dengan kawasan Kuantan. Laut dia, laut Pantai Timur, laut Pantai Timur. Pasir Pantai Timur, pasir laut Pantai Timur pun halus, cantik je tempat dia, bersih. Dan kat sini kawasan dia terjagalah. Kat sana ada tim cleaner. So kat sini Pantai Baging ni dia tulis hashtag bawa pulang sampah anda, amalkan kita semula, jom rawat bumi. Jawapan pembersihan setiap hari. Tempat awam pun setiap hari, pantai pun setiap hari. So kat sini adalah pantai awam. Tapi tak sure boleh camping ke tak. Tapi kalau tengok macam untuk piknik saja kan. Tapi banyak pokok-pokok spot yang menarik. Kat belah sana pun ada spot yang menarik untuk bercamping. Tapi kat sini tak ada tandas lah. Tapi ada plug point. Tu ada plug point. Tandas tak sure, mungkin boleh guna tandas-tandas yang berdekatan lah. Di celah-celah pokok sana tu pun cantik. Pagi ni pukul 9.58 kita keluar daripada area Shah Alam pukul 5 pagi. 5 pagi kita tolak, kita ikut Karak. And then dalam pukul 10 ni kita dah sampai area Kuantan. Continue, kita akan pergi masuk campsite pagi ni untuk check in dan pacak pagi ni. Okay, let's go. Kita sudah menghampiri campsite yang kita booking. Dan kita boleh nampak dah laut tu depan mata kita. Oh, laut. Wah, cantiknya pemandangan. Ya, kita dah sampai dekat tapak campsite. And then sampai kita kena pergi cafe untuk jumpa CEO lah. Dan CEO akan bawa pergi ke tapak yang kita dah booking. Kita dah sampai dekat tapak, kita dah dapat confirm. Inilah tapak yang kita akan set up hari ini. So plan dia, aku akan set up hammock dekat pokok 2 ni, tent 2 dan tent 1 kat sini. Ataupun option lah, kalau nak kat sini 2 pun boleh, 1, 2 terpulang pada mereka. So dia akan terus view menghadap laut. Nama campsite ni adalah Payung Getaway Campsite Cerating, Pahang. Kita pergi tengok tepi pantai dia. Oh, panas berdesing. Panas berdesing menerik. Tapi ada je yang mandi. Oh, memang panas lah. Jam pukul 10.51 pagi. Ada nelayan. Nak kata mandi, macam tak berapa nak mandi sangat lah. Tapi boleh lah buat celup, mandi air laut. Tadi yang kita berhenti rest tadi kat sana lah, sebelah sana, tak jauh pun. Tapak dia tinggi daripada ombak. Nampak dia punya beza ketinggian dia. Sebelum kita start set up, jom kita jalan-jalan dulu dekat area campsite ni. Kat sini pun boleh pacak lagi tent, hammock pun boleh, banyak pokok, tempat berredup. Ni macam solo camping je, single tent. Di sana ada pun tent. Ni tempat campfire yang disediakan. Kat sini pun ada lagi tent. Banyak jugalah. So sepanjang tepi ni sampailah ke pagar pintu masuk tadi tu, boleh pasang tent.
Ni kira dia punya office ataupun cafe. So sebelum check in kena datang sini dulu. Ada basikal for rent RM15 2 hours. Ada juga sewa bola. Oh, free. This return after use. So ni ada contact number, bow and arrow. Ada juga jual aiskrim. Dan ice bag. Warung unik. Dan dekat sini ada plug point untuk charging. Ada juga buaian untuk lepak-lepak ambil angin. Dekat sini pun ada lagi tent yang pasang. Dan ada juga camper van ke camper lori. Macam itulah dia punya nama dia. Ada A10. Besar A10 ni. Besar dia punya tent. Wow. Betul-betul lush. Ni uncle. Ya, ni CO dia. Campsite order. Wey. Ni motorhome. Ni motorhome. And then kat sana ada truck, ada 4 wheel. Sampai sini je lah dia punya campsite. Biasalah tepi laut, angin ada. Tak boleh pusing lah. Itu tandanya angin ada lah. Tapi panas. Kat sini juga ada bagi sewa untuk tent. Dia orang pasang siap-siap tent. Dan tinggal nak check in saja. Kat sini ada toilet. Inilah toilet dia. Kat dalam toilet dia ada shower, ada tempat duduk. Sini pun ada toilet bersih. Siap ada water heater lagi. So overall semua samalah lebih kurang. Ini tandas perempuan. So dekat tepi dia ada sinki. Ada 2 tanda lelaki, 2 tanda perempuan. Cukuplah untuk guna. Kita pun dah ronda-ronda tengok apa fasiliti yang ada dekat campsite ni. So time untuk set up kita punya semua. Untuk kita parking situ dan kita set up kita punya hammock. Let's go. Bruh. Jadi after few hour kita set up kita punya hammock dekat tepi laut ni. Pengalaman first time pasang hammock tepi laut pantai timur. Angin, ya Allah, kuat gila. Nak pasang fly sheet
Ya Allah. Bergaduh dengan angin. Itulah bila kita pasang secara melintang macam ni, so angin tu akan tolak flat sheet sentiasa kembang. So hopefully dia bertahan lah. Angin memang kuat lah pantai timur kan, angin laut memang kuat. Kita punya setup hari ni ada hammock, ada fly sheet, ada ground sheet, ada kursi, ada meja, ada motor kat sana. Hopefully hari tak hujan lah. Tengok cuaca kat atas, tengok cantik, awan pun banyak. Tak mendung, tak hujan lah. Tapi cuaca panas lah. Pukul 12.54, cuaca panas berangin. Kalau duduk dekat dalam hammock ni sambil berbual-bual, berviewkan laut. So sebelah ni tent orang putih kot, tengah buka. Kena check out hari ni. So time macam ni kita lapar, kita pun dah settle setup. So now time untuk kita keluar pergi lunch. And then so like jam untuk zuhur lah. Perut pun dah lapar. Yalah, kita pergi cari kedai makan. Tepi jalan utama, kita singgah kedai makan tengah hari. Nama kedai tak ada, tapi adalah lauk-lauk tengah hari. Hari kita makan nasi campur, ayam goreng, telur dadah. Agak-agak berapa ringgit makan ni? Totally RM8. Murah dan berbaloi. After few hour, diorang pun dah settle setup. Sana female punya tent, ini male punya tent, ini dom, and ini hammock aku. So petang ni kita orang berlapan camping dekat campsite ni, berviewkan laut. Asyik main sungai je. Kali ni kita layan laut pula petang ni. Air laut pun dah surut. Makin ke tengah lah air dia. Budak-budak pun mandi. Makin jauh ha. Dikatakan malam ni langit cantik, akan nampak beberapa stargazing kot. So hopefully malam ni kita ada something special dekat sini. Yang special ni campsite ni, dekat depan kita ni laut open sea lah. Laut open sea. Kalau nak mandi laut, mandi pantai, boleh mandi kat depan. Tapi dekat belakang ni kita ada sungai. Tentu ada sungai. Sungai, muara sungai. Tapi air masin lah. Dan kat sini ada sewa kayak. Boleh lah kalau nak kayak kat belakang ni. Kalau air tawar ni best mandi ni. Tapi dia air masin. Ada satu benda yang aku risau kat sini. Ada anjing. Anjing ni aku tak ada masalah lah. Cumanya aku risau dia duduk dekat tent, dia jilat something else. Jenuh pula nak mensamak. Syaka, jangan jilat dalam tosh ya. Kalau jenuh aku nak mensamak. Duduk sini je. Okay, jangan pergi sana. Okay, Syaka. Dia nak ambil gambar, Itu sata. Itu sata. Ni tu tahu bergedil. Bukan, ini sata kan. Ni apa? Ini? Ni otak-otak. Daripada mana? Tak sama dengan Johor. Saya daripada Kelantan. Bawa ini. Ini Kenji. Kenji kan? Orang Johor. Kenji kan? Okay, aku pun dah confused lah dia ni. Macam-macam makanan. Masa camping je banyak makan. Special from Terengganu lah. Biasa kita je naik sana. Ni kali ni dia orang turun sini. Menu pertama kita ada kari pap, ada sata, otak. Emoji. Yang macam burung kan? Yang burung ni. Keadaan malam dekat campsite kita.
Dalam video nampak macam terang, tapi ini real life malam-malam je. So kat sini kita nak pasang campfire. So dekat sana kita punya campfire. Kat sini memanggang ayam. Yang ni duk masak kambing, grill kambing. Potong bawang. Dengan membawang. Ada nasi, ada ayam, ada kambing, ada salad. Nampak kan? Apa nama dia? Blue Eagle. Blue Cheers. Blue Cheers. Tears. Nampak? Menghampiri pukul 2 pagi. Masih lagi berlepak-lepak di keliling unggun api campfire. Bersambung esok pula. Good morning daripada Pantai Cerating pagi ni. Cuaca pagi ni agak baik. Awal pagi ni kita punya geng-geng kampus dah mula memasak sarapan seawal jam 8 pagi. Balikkan dulu. Potong kecil lagi sikit ke atau biar besar macam ni? Okey, dah okey tu. Jangan nanti benda tu banyak. Ke gas habis. Sarapan pagi. Tunjuk makanan sikit ke? Mi. Tunjuk makanan sikit. Mana makanan? Oh, tinggi. Sana. Tinggi. Kamera kat sana. Sana. Kamera. Yang lah. Hotel pula nak ambil belakang. Masing-masing duk mengemas untuk balik. Jam pukul 1 minit petang. Kita pun dah selesai clear untuk check out tapak yang kita camping 2 hari 1 malam dekat nama tempat ni? Payung apa dah nama dia? Lupa dah. Tapi kat campsite ni lah, kat Cerating. Kita dah clear dah kita punya pot. Time untuk check out. Overall kat sini malam tadi tempat best. Toilet pun okey, tempat pun cantik, kita susun, kita jaga
And malam tadi rezeki kita orang lah, ada langit yang cerah dengan bulan yang terang, ada bintang, and then ada blue tear yang ada ombak, ada kala-kala biru tu. So memang cantik lah. Malam tadi memang satu pengalaman yang best. Malam tadi pun lepak sampai ke subuh, tak tidur malam, menikmati laut, open sea, Pantai Timur. Okay, jumpa lagi the next video untuk camping. Dan beberapa minggu kita weekend kita tak berhenti camping. So minggu ni kita tutup beberapa bulan Ogos ni, and kita jumpa the next camping. Goodbye and jumpa lagi. Assalamualaikum.